bilangan ahli antara 2 hingga ke 50 orang dan saham tidak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Okey, kalau korang nampak perkataan saham, tak lain tak bukan dia berkenaan dengan syarikat. So syarikat ada 2, syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad. Yang mana satu? Okey, tengok ahli. Kalau ahli dia ada limitation, maksudnya ahli tu limited maksimum sampai 50 orang je. Dia ada maksimum, bilangan yang maksimum, maksudnya itu adalah syarikat sendirian berhad. Kalau syarikat berhad, contohnya macam Maybank berhad, Sunderby berhad, ataupun Petronas berhad, contoh kan. Yang itu dia punya bilangan ahli ataupun pemegang saham dia, orang yang boleh beli saham tu unlimited, sampai berapa pun boleh. Okey. Dan juga kalau untuk syarikat sendirian berhad, saham dia tidak diurus niaga di Bursa Malaysia. Contoh macam kita, orang awam ni, kita tak boleh beli saham. Contoh, kita nak beli saham syarikat Bihab sendirian berhad, syarikat milik Datuk Alif Shukri tu kan. Kan nama dia Bihab sendirian berhad. Kita sebagai orang luar, orang awam, tak kenal pun Datuk Alif Shukri tu, tiba-tiba kita nak beli saham dia, boleh tak? Tak boleh, sebab saham dia tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. Orang awam macam kita ni, kita boleh beli saham yang disenaraikan dekat bursa saham sahaja. Contohnya kalau kita nak beli saham Maybank ke, saham Petronas ke, tu boleh. Kalau syarikat awam berhad, yang itu saham dia tersenarai dekat bursa saham. Kalau syarikat sendirian berhad, saham dia tidak disenaraikan, tidak diurus niaga di bursa saham. So jawapan dia adalah C lah. Kembara Sufiah sendirian berhad. Kalau korang nampak SDN BHD ni stand for sendirian berhad.